Betul lah orang kata emas hanya murah bila menjadi sejarah. Tahun 2000, 1 gram emas hanya berjumlah RM35. Kalau dicongak, 1 kilo emas hanya berharga RM35,000. Tahun 2019, tahun pertama saya kenal emas 999 di Public Gold, saya kenal emas dengan harga RM192 lebih kurang RM200 untuk 1 gram. Kalau dicongak, hanya RM200,000 diperlukan untuk membeli 1 kilo emas. Pada hari ini, 1 gram emas sudah mencecah RM600. Betul lah orang kata tuan-puan, emas ni akan menjadi murah bila dia dah jadi sejarah. Orang yang baru mula faham mengenai simpanan emas, dia akan berkata, "Ya Allah, kenapalah aku tak simpan daripada dulu lagi? Ruginya aku." Tapi apa yang nak dibuat, masa dah berlalu, kita dah tak boleh berpatah kembali ke masa yang dulu. So tuan-puan, teruskan sahaja penyimpanan emas anda dengan konsisten, beli sahaja ketika mempunyai duit lebihan. Beli emas dengan duit lebihan, bukan dengan hutang. Beli emas, wajib dapat emas. Jom saya bantu buatkan akaun emas Public Gold secara percuma.